Royalty kita. Royalty kita ni tak bayar masa tu. Luar lepas soal budak-budak, dia kerja dengan Petronas, dia mari wayak kamu sedih dia. Dia kata kamu kerja dengan Petronas, baru gali pula keluarga kita. Betul-betul dia kata, wahai hidup dalam air Kelantan. Tak pilih dengan Sia, tak pilih dengan Vietnam, betul-betul duduk dalam air kita. Supaya lepuk dia kata harta kita ni. Berapa dah tunggakan kita? 9,000 juta tak payah pada kita. 9,000 juta. Pada kepala seluruh, buat mari 20 juta, buat ihsan. Apa kata bukan buat ihsan, buat haji ustaz. Pasal kerja Kelantan mula-mula raya ada duit minyak ni. Mula-mula raya dulu aku ingat lagi Datuk Pak kata tak ada. Agak siapa kalau Datuk Pak ni? Tak ada, dia kata tak ada, minyak Kelantan tak ada. Allah, ngaji ke tak ngaji sekolah budak ini? Ngaji, ni ngaji tinggi, tapi hati dia tidak dengan rakyat Kelantan. Dia nak jadi ni kerana dia negeri. Tak sampai kena rakyat kita belah mana. Dia kata tak ada. Lepas tu bila kita kata ada, awak tunjuk bukti, awak tunjuk fakta, apa semua, awak kerja sendiri waktu ni. Dia kata ada, tapi pilih nasihat pula. Berpilih nasihat, apa tu dia mau boleh. Berpilih nasihat, berpilih ni bagi kita dengan bagi orang. Baru bagi pilih. Kalau kita pilih dengan orang lain, baru kita pilih. Kalau pilih dengan orang kita sendiri, tak panggil pilih. Berpilih orang kita sama orang kita. Bukan pilih orang apa. Berpilih dengan orang lain, barulah pilih. Ada siapa pun ada, kita pun ada pilih. Baik. Bermakna 50-50. 50-50 apa yang sapu kau kaya persekutuan. Tak tinggal si habuk buat tepat hak yang menggali ni. Kena kalau tu. Dia menggali dalam kawan-kawan. Kawan dia pun boleh rasa mana boleh kata tu. Tidak adil, akhirat pun tidak adil, dunia pun tidak adil, mana tepat pun tak puas. Di Indonesia 70% duit pada kerajaan negeri. Di Bengkalis 70% duit pada kerajaan negeri. 30% yang kerajaan pusat ambil. Pak kita 100% ambil kita, tahu isi habuk kita. Bahawa ambil duit ihsan. Kau tu orang berkata duit haji ustaz, pasal dia mau berkata tak ada. Nasib baik kita lawan-lawan, boleh dah 20 juta. Tak ada 20 juta tu. Tergantung ni bulan pertama tahun ni 930 juta. Kita banyak pada tergantung lagi. Kita kena 1,000 juta tiap-tiap bulan. Maknanya 2 bilion satu tahun. Kerana hak teraga dia baru korek ni saja, rizak dia hak ada dalam bumi, dalam bawah laut 1.7 trilion kaki persegi. Trilion nak katok pun tahu tu lambon kil ke kan. Jadi dia kata agak kabur lah. 1.7 trilion kaki kaju. Bagai kau ada di dalam bumi kita. Banyak nak bayar. Tak boleh sihat buka kita. Tidak panggil jahat lagi. Pakai ke mana tak boleh? Boleh nombor satu doa. Nombor satu doa. Kita bawa kes mahkamah Kuala Lumpur menikah dengan petroleum. Kita mahkamah kerajaan dia kena Petronas. Itu amat tak disebut panjang lah. Jadi kita akan bawa kes mahkamah. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati rakyat berkenaan. Dia beri balik pada kita harta. Dalam agama kita ada 5 perkara yang kita mesti bela. Agama, nyawa, harta, air muka, maruah dan nasab tu ni. Ni 5 ni wajib dijaga. Bila harta ni harta kita kena jaga. Jaga molek. Kalau orang ambil, orang curi kita hambak. Hambak kau ikut gila. Dan kalau dicuri juga dia masuk neraka akhirat. Kecuali tangan dia kena kerak. Jadi harta petroleum, telaga petrol dalam bumi Kelantan hak kita. Apa orang tak sibuk. Terengganu boleh. Sabah, Sarawak, jauh telaga dengan patah, jauh boleh. Tapi kita di Kelantan tak boleh. Tak ada kira kita jual Islam ya. Ada kita tak sebdalih lah, aku reti lah, aku kenam. Kerana kita jual Islam, maka orang Islam sendiri tak boleh. Jadi kita berdoa lah, Allah Ta'ala buka pintu hati orang berkenaan supaya beri pada kita dan beri pada kita pandailah kita urus harta apa ada.
Doa sikit. Dia doa ni gini ya. Minta Tuhan buka pintu hati beri, ataupun dia tak sibuk juga, dia nak jahat minta lipat balik. Naik jahat daripada tu. Satu contohnya doanya begini. Ya Allah, kalau mu tak beri, kalau orang tu tak sibuk juga, membuat sebagaimana ashabul fil. Dalam Quran ada sebut ashabul fil, askar gajah. Tahu Nabi beranak tu ada askar gajah daripada Yaman dipimpin oleh Abraha. Dia datang ke sini, datang ke Mekah untuk nak cokeh ambil Kaabah tu, nak balik kampung dia, supaya orang Arab semua pergi haji denu. Bila haji denu, ekonomi, maka orang Arab bawa piti pakhlelan, kita pergi ke Mekah bawa duit banyak kan, segar kerajaan Saudi. Satu daripada punca keuangan dia daripada hasil daripada orang pergi ke Mekah, kita beli, kita jual, kita beli. Jadi Yaman dia fikir kalau kita cokeh Kaabah di Mekah tu alik kampung kita, semua orang mari sini buat haji. Dia bila mari sini, dia jual, dia beli barang kita, dia jual barang dia, maka makmur dah apa ni ekonomi kita. Dia cerita ekonomi ke sehari dua dak, cerita jam-jam lagi. Jadi kita minta pada Tuhan sebagaimana ashabul fil, askar gajah nak pergi cokeh Kaabah tu, Allah Taala buat turun tayran ababil, buat kirim burungnya. Tiap-tiap burung tu, burung gerek kita panggil ni, cekor dengan mulut dia batu kecil, cekor dengan kaki dia duduk tu tiga batu kecil, lepas maka jadi bom atom, jadi bom semua sekali, mampu habis segala sekali. Maka kita akan doa pada Allah, kalau orang tak beri apa ni peristiwa pada kita, biar dia buat serupa dengan ashabul fil. Allahumma fa'al bihim kama fa'alta bi ashabil fil, Allahumma arbihim hijaratan min sijil, Allahumma ja'alna ka'asfin makur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا رؤوف يا ديان انفحنا منك منفعة خير إنك على كل شيء قدير إن تستفتحوا وقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا اللهم يا خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء دون حساب أسألك يا الله أن تفتح قلب رئيس وزرائك ماليشيا ويردوا لنا من خزائن أرضك أنت من الغاز والفترول أو ترد كيدهم على نحورهم وتفعل بهم كما فعلت بأصحاب الفيل وترميهم بحجارة من سجيل وتجعلهم كعصف مأكول ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان عسيرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قينا فكثره وإن كثرا فهونه وبارك لنا فيه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما آتيتنا بارك الصالحين ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جد ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Ya Allah, ya Tuhan, Tuhan dia berkuasa memecahkan segala butir benih, butir padi kamu boleh pecahkan sampai keluar mata, keluar akar. Butir terung, butir tamar, butir dia kakas muka boleh pecahkan. Maka kan ya Allah tu pecahkan, terbuka pintu hati Perdana Menteri Malaysia, dia pemimpin bahagian Petronas, supaya terbuka pintu hati mereka, beri balik kepada kami harta kami Kelantan, atau kamu lipat balik ke atas mereka balas sebagaimana kamu buat pada askar bergajah di muka. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.